Telus. Cekap. Meluas. Hanya untuk anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin, wartawan TV PSS Al-Mikraj, Telus, Cekap, Meluas. Hanya untuk anda dari Sekolah Menengah Imtiaz Siasat Terengganu, Kuala Berang. Hari ini, suasana Dewan SK Lubuk Periuk kelihatan meriah dengan berlangsungnya program sokongan profesionalism dasar Pendidikan Digital. Program ini bertujuan untuk memastikan tiada sekolah luar bandar tercicir. Mari kita ikuti liputan lanjut. Terima kasih kepada rakan setugas. Saya, Auni Erdina binti Muhammad Raziz selaku wartawan muda TV PSS Al-Mikraj. Telus, Cekap, Meluas hanya untuk anda. Kini, saya berada di Dewan SK Lubuk Periuk dan suasananya sangat meriah. Jom sama-sama kita menerjah salah seorang individu penting di dalam program ini. Jom! Okay. Assalamualaikum Tuan. Kami daripada Sekolah Menengah Imtiaz Kuala Berang. Boleh saya interview Tuan? Boleh, silakan. Okey, soalan saya, boleh Tuan ceritakan serba sedikit ulasan tentang program pada hari ini? Okey. Baik, pertamanya saya nak merakamkan jutaan terima kasihlah kepada semua guru kita dan juga pelajar yang hadir pada bicara profesionalisme pendidikan digital di peringkat negeri Terengganu yang dibuat di SK Lubuk Periuk pada hari inilah. Dan ini merupakan salah satu hasrat di bawah dasar pendigitalan negara supaya semua sekolah-sekolah, khususnya semua sekolah terutamanya di daerah Hulu Terengganu ini, supaya diberi pendedahan tentang pendigitalan ini. Dan kita nak juga usaha terus dibuat supaya dititiskan juga berkaitan dengan apa saja digital ni kepada pelajar-pelajar kita. Tu pertama, nak memastikan bahawa di sekolah dan juga di daerah menjadi sekolah-sekolah hub digital. Dan sebelum ni pun cikgu dah canangkan supaya sekolah menentukan bitara digitalnya, sama ada nak memastikan sekolah kita menjadi ADS, Apple Distinguished School, nak memastikan sekolah kita menjadi Microsoft School ataupun Google School. Dengan salah seorang pelajar daripada Sekolah Sungai Berua. Okey, boleh tahu nama awak? Apakah nama awak? Nama saya Zuhaida. Okey, apakah perasaan awak apabila sekolah awak diterima sumbangan pada hari ini? Rasa gembira. Terima kasih. Alhamdulillah, majlis kita sudah selesai. Semoga dengan sumbangan ini dapat memberikan manfaat kepada warga sekolah. Mari kita kembali ke studio. Jom. Alhamdulillah, program sokongan profesionalism dasar Pendidikan Digital telah berlangsung dengan jayanya. Diharapkan program ini dapat memanfaatkan kepada semua warga sekolah. Saya Fatin bersama kru TV Pusat Sumber Sekolah Menengah Imtiaz Siasat Terengganu, Kuala Berang ingin mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih.